kafe dekat opposite Mustafa Kamal. Mustafa Corner. Hai korang. Malam ni kita orang tadi dah rehat sekejap. So, balik sekarang pukul 8.30 macam tu. Nak pergi ke Mustafa Corner untuk get some souvenirs. Jom. So many cars, baru nampak. Kalau tak rasa macam tak ada orang kan. So kita boleh tengok night view dekat Little India. Meriah korang. But it's nice. These people are nice. And then they're Malay. Lagi I feel like macam diorang ni lagi fasih cakap bahasa Melayu. And then dia macam baku punya slang tau. Tengok. It's the weekend night. Tengok betapa meriahnya. Sini ada masjid. Baik singkat. Yes, come inside. Aroma Two for 10 comel. No, 1 for 10. Dia orang punya design macam dia punya airlines. Comel lah. Here, Ian. Okay, kita dah sampai. Tada! This whole street semua Mustafa yang punya. Mustafa Center, Mustafa Jewelry, perfume, semua dekat sini. Hari tu kita dah datang siang kan? Ni kita datang malam pula. Okay, jom kita dinner dekat Mama. Tapi macam ramai je. By the way, dekat sini roti canai dia tak panggil roti canai, dia panggil prata. Korang tengoklah dia punya kopi. Tengok tu. Tak payahlah pergi kafe-kafe. Macam Messi. Ni kafe dekat opposite Mustafa Kamal. Mustafa Corner. Mustafa Kamal Mustafa Singapore. Kat Little India je korang. Sedap. Dia ada rasa-rasa Macam kafe. Sedap. Budak batuk, jaga suara. Jaga tekak, Itu ada ini lemon. Malam ni kita orang makan roti bom. roti bom. Sama lah orang depan ni makan roti bom. Since it's our last night makan, tonight is our last night makan in Singapore. Tomorrow we'll be back. We'll be going back. Ngantuk, okay? Malam ni 2 roti bom, kopi ais teh tarik dengan apa ni? Popcorn chicken. Ini dia. $20.80. Ni diorang punya kawasan sini punya police station. We're walking back to our hotel. Selepas makan kita kena digest, so kenalah jalan. Turun bawah, Ian.